Kalau dia dah rasa lebih, itu maknanya dia dah mulai jauh dari akal dia sendiri. Manusia ni kan, kalau dia berubah jadi lebih baik, sepatutnya dia makin merendah, makin menunduk, macam insaf gitu kan. Bukan makin meninggi diri. Kalau dia terus menerus jadi macam tu, maknanya dia adalah punca kepada kerosakan, kemusnahan rumah tangga dia sendiri tau. Kau tengoklah nanti. Senanglah. Semua keputusan abang buat. Abang buat untuk kebaikan Kebaikan siapa? kita. Kita atau kebaikan abang? Ya. Jangan mula.